Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Kisha dan rakan tugas saya Hanin dalam Buletin TV SKK KLIA. Wadah informasi anda. #Cakna Kreatif dan Informatif. Hanin, diam tak diam kita sudah sampai ke penghujung bulan Ramadan. Nanti pasti kita semua akan merindui bulan Ramadan. Betul Kisha, setiap yang bermula pasti akan berakhir. Saya rasa baru semalam kita sambut majlis perasmian program IAD Ramadan. Tak sangka hari ini majlis penutupan IAD Ramadan pula. Kawan-kawan, bagi mengimarahkan Ramadan Al-Mubarak, pelbagai aktiviti menarik telah dijalankan melalui program IAD Ramadan di sekolah kita. Ada pertandingan hafazan surah pendek, tilawah Al-Quran, nyanyian solo kerohanian, mualim muda, kuiz Ramadan, tulisan khat, membuat kad raya serta pertandingan berwarna. Dan kita juga ada penampilan bubur lambuk untuk semua warga SKK KLIA. Hari ini, Selasa 17 Mac 2026 adalah kemuncak kepada program ini, Majlis Penutupan IAD Ramadan, yang kini sedang berlangsung dengan meriahnya di Dewan Seri Perdana. Majlis dimulakan dengan bacaan doa, diikuti dengan majlis khatam Al-Quran oleh murid-murid yang telah menamatkan bacaan Al-Quran sepanjang Ramadan. Majlis turut diserikan dengan ucapan guru besar, tayangan video Ramadan serta beberapa persembahan murid yang mempamerkan bakat dan kreativiti mereka. Mari kita saksikan bersama aktiviti di Dewan sekarang. Majlis turut menyaksikan penyampaian hadiah kepada para pemenang pertandingan sebagai penghargaan atas usaha dan penyertaan mereka. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang pertandingan. Yang kalah, jangan putus asa. Kita masih ada banyak peluang pertandingan lain. Jadi, usaha lagi, mana tahu mungkin anda antara yang bertuah nanti. Kami juga berkesempatan untuk menemu ramah Wakil Bank Rakyat iaitu Encik Nur Azri bin Muhammad Noor, Pengurus Bank Rakyat Cawangan Nilai. Tuan, boleh terangkan tentang sumbangan daripada Bank Rakyat kepada asnaf dan anak yatim sekolah ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ana dan juga pihak sekolah. Untuk hari ini sumbangan daripada Bank Rakyat adalah sumbangan zakat asnaf untuk pelajar-pelajar di SK Kompleks KIA. Dan insya-Allah apa yang kita dapat di Bank Rakyat ni kita kongsi semula dengan semua kita punya customer dan kita pelanggan dan juga kita punya orang ramai. Maknanya apa yang kita Bank Rakyat buat ni, insya-Allah alhamdulillah kita dapat dia sumbangkan semula dari bentuk zakat sekolah di SK KLIA Kompleks KLIA ni, insya-Allah. Apakah harapan pihak Bank Rakyat dengan program ini? Okey, harapan Bank Rakyat ialah kita dapat membantu lebih ramai lagi anak-anak sekolah supaya mereka lebih berjaya dan dapat memberi sikit semangat dan sumbangan untuk mereka ceria di hari raya nanti. Kan, untuk ceria di hari raya nanti dapat beli baju baru ataupun sumbangan sebagai duit raya lah untuk dia orang semua ni. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Program penutup IAD Ramadan turut diadakan di sesi petang. Jom kita bersama rakan setugas. Terima kasih Kisha dan Hanin. Hai kawan-kawan, saya Uzama Bahira akan bersama anda untuk liputan sesi petang. Usai perasmian, semua murid turut dihidangkan dengan tayangan montaj sempena penutup IAD Ramadan. Seterusnya adalah majlis penyampaian hadiah kepada semua pemenang pertandingan terbuka sempena IAD Ramadan. Majlis penutup dirasmikan oleh Puan Normahani binti Muhammad Tahar, Guru Penolong Kanan Petang. Majlis berakhir dengan sesi bersalam-salaman antara guru dan murid. Sebelum berakhir, kami kru TV SKK LIA sesi petang ingin mengucapkan
Selamat Hari Raya kepada semua. Sekian, kembali kepada Hani dan Kisha. Sempena Ramadan yang barakah ini juga, pihak sekolah turut menyediakan sedikit sumbangan kepada anak-anak yatim dan asnaf sebagai tanda kasih sayang dan semangat berkongsi rezeki dalam bulan Ramadan. Diharapkan program seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang bagi melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan beriman. Dan di sini kami ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada anda semua yang telah memberi kesokongan kepada TV SKK KLAI Official. Maaf zahir dan batin. Dengan ini, berakhirlah siaran kita pada kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel TV SKK KLAI sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Sehingga berjumpa lagi. Bye!